Ni korang. Sen. Korang ada video yang aku nak tunjuk ni. Hai semua. Korang nak kaya? Korang nak bergaya? Super Trading solusinya. Dengan modal RM3,000, anda boleh dapat keuntungan sebanyak RM10,000. So, tunggu apa lagi? Korang jangan risau. Pelaburan ni patuh syariah dan mendapat pengiktirafan Bank Negara Malaysia. So, tunggu apa lagi? Kontak nombor di bawah dengan segera. Mana kau dapat tu Sam video ni? Aku dapat link dekat WhatsApp. Aku rasa tak payah join kot. Benda ni macam scam je. Tak boleh dapat untung cepat sangat. Ya, aku rasa benda ni tak scam pun. Sebab legit, lagipun patuh syariah kan dah ditiraf dari Bank Negara Malaysia. Rasa kan benda ni ada betul juga. Sebab pakcik aku nak join tau. Tapi pakcik aku dah meninggal lah. Kuasa scam tu. Saya cakap aku, kau jangan menyesal nanti kau tak dapat untung. Korang challenge je. Aku nak join juga. Okay lah, bye. Rumah, gerak kelas. Mungkin dah. Hello? Hello cik. Saya ternampak iklan cik dekat TikTok dan saya berminat nak join. Boleh tak cik? Boleh je, tapi cik kena cepat. Tak kena stop je lagi ni. Untuk cik, saya boleh kasih RM2,000 je dekat cik. Kalau tak, agak RM3,000. Okey tak? Oh ya ke cik? Ya, saya serapun sekarang ya cik. Sabar jap. A few moments later. Okey cik, saya dah terima bayaran cik. So insyaAllah dalam minggu kita akan transfer keuntungan dekat cik. Okey? Ya, okey. Terima kasih cik. Tak sabarnya aku jadi kaya. Yes. Kaya lah. 1 week later. Weh Sam, masa duduk seorang? Kena tinggalkan girlfriend ke? Bukan aku rasa yang pasal pelaburan hari tu aku macam kena scam. Aku dah cakap hari tu, ni semua fake, kau tak percaya. Kan dah kena scam. Jom, gerak pergi balai jom, buat report. Sam, tak masa kita pergi balai. Sekarang mana Syami? Dia kerja. Lah, itu dia. Apa sangat kau cakap okey sekarang? Jadi lah kau. Duit kau tak ada. Apa asal lah? Kalau untuk ada mana? Juga ada. Saya boleh. Boleh. Kenapa ni? Dia sebenarnya saya kena scam. Scam bahaya tu. Berapa banyak awak kena tipu? Dalam RM2,000. Banyak tu. Dah berapa lama kena scam? Dalam seminggu. Lama juga tu. Jadi kita orang pun tak boleh nak bawa kau pun. Nak cuma boleh fixkan akaun bank dia je. Tapi ada satu cara untuk awak tak nak scam lagi lah. Awak buka je website. Lepas tu awak akan nampak di atas ni ialah Semak Milk PRN. Okay, bila kita dah masuk dia punya website. Okay, kat sini awak boleh masukkan dua kategori. Antara awak nak masuk nombor telefon, syarikat penipuan pun boleh. So bila kita masukkan nombor telefon, kita hanya masukkan nombor telefon dia. Okey, so nanti awak akan dapat di sini maklumat. So dia tiada report diperolehi. Walaupun tiada report diperolehi, ini tidak bermaksud selamat. Jadi berwaspada. So nombor telefon ini sudah dicari 2 kali carian. Kalau awak nak bagi tahu nama syarikat penipuan pun boleh saja. Jadi saya boleh bantu. Saya pernah ambil report tentang pasal tu. Kalau ada maklumat tentang scammer tu, nanti insyaAllah saya akan tuan bantu. Okay, itu saja. Terima kasih. Terima kasih tuan. Terima kasih. Ya. Tak sangka kau sanggup kenakan member kau sendiri.
Biasa lah. Apa Rodiago? Tu saja video dari kami. So korang, apa yang kita mendapat pada video ni adalah jangan tekan link sembarangan dan jangan masuk laporan yang tak pasti. Kalau tak, jadi macam kita memang mangsa. So itu saja dari kami. Terima kasih.